Vertigo bukan sakit kepala, bukan pening. Vertigo adalah perasaan bilik yang kita duduk kini berputar-putar, bukan diri sendiri berputar. Biasanya ramai orang nak tahu, adakah vertigo tanda-tanda awal stroke? Yes, vertigo yang berpunca daripada otak disertai dengan simptom keabnormalan otak yang lain. Vertigo yang disebabkan oleh telinga biasanya tak disertai gejala-gejala yang neurologikal tadilah. Bila sedang diserang vertigo, ada beberapa perkara yang anda tak patut buat, iaitu Apa yang kita buat waktu itu berhenti, jangan teruskan. Terutamanya bila kita memandu. bila diserang vertigo, anda patut buat beberapa langkah yang penting dan boleh membantu anda, iaitu Cuba bertenang, duduk dengan keadaan tenang, buka mata, fokus pada satu tempat, vertigo akan kurang. Kalau vertigo tak berkurang dengan apa yang kita buat tadi, segera datang ke hospital. apakah pemeriksaan dan ujian yang perlu dan patut dibuat oleh seseorang pesakit yang diserang vertigo? Biasanya kita akan tengok dari segi kekerapan dia. Kalau makin kerap, makin teruk, biasanya kita akan buat pemeriksaan telinga yang lagi detail. Kita akan hantar untuk buat ujian pendengaran sekiranya ada masalah pendengaran juga. Dan yang penting, kita akan buat CT scan ataupun MRI. Tengok keadaan otak, pastikan tak ada masalah-masalah otak yang lain yang lagi berbahaya daripada telinga. Kita juga akan tengok kepada struktur dalam telinga dengan MRI dan CT scan tersebut. Apa rawatan untuk vertigo ni? Rawatan vertigo ni dia tak ada khusus lah, dia ikut faktor penyebab dia. Vertigo kalau berpunca daripada telinga ni banyak sebab tau. Vertigo ni adalah gejala atau simptom, dia bukan diagnosis. Vertigo boleh disebabkan oleh beberapa keadaan, contohnya yang biasanya terpanggil BPPV, itu benign paroxysmal position vertigo. Keadaan ini pesakit akan dapat vertigo attack tu berpusing dalam masa few seconds saja. Terutamanya bila dia melibatkan pergerakan kepala. Biasanya orang alami BPPV ni dia nak bangun tidur. Dia bangun tidur, kepala bawah ke atas kan, dia start berpusing. Ataupun dia pandang satu tempat, dia akan berpusing. Few seconds saja. Itu kita boleh rawat dengan ubat-ubat vertigo, contohnya Bitasa, Stemetil, dengan vestibular rehab. Ajar dia buat exercise tentu untuk proses rawatan. Lain, Meniere's disease. Meniere's disease, dia boleh attack at any time. Dia berpusing, teruk, sampai kadang-kadang dia sertai rasa kebas dalam telinga, rasa pressure telinga. Banyak faktor. Ada faktor alahan lah, faktor water retention. So, kita kena rawat alahan dia. Kalau darah tinggi, rawat darah tinggi dia. Lain lagi, vertigo disebabkan oleh infection dalam telinga. Infection dalam saraf telinga, itu kita boleh bagi ubat vertigo dengan antibiotik tertentu untuk merawat vertigo. Terima kasih Dr. Fatah, pakar ENT yang berkongsi kesemua maklumat tentang vertigo kepada kita semua. So you all dah boleh save video ini, terutamanya nak rujuk balik di masa hadapan. Saya Dr. Abdul Fattah bin Abdul Wahab, pakar ENT dengan subkepakaran rhinology, berkhidmat di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.